Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambo Mustafa Saleh. Nomornya 10 lebih dah. Di lalu ni. Dah penuh. Menjadi wakil calon mula semua. Dan mana-mana pilihan raya kecil pun Ambo tak pecah dengan gembola ni. Untuk menegakkan sebuah negara Islam. Jadi Ambo nak menyeru kepada semua adik kakak jadinya. Jangan dengarlah bisikan setan ni. Apabila benda lah dia muka ke tak ada. Abang tengok dalam apa ni. Abang tengok dalam TV tu Allah nak bui kata. Padahal dah kita bui dah hari tu 2004 abang tengok. Kau apa ni? Kau apa ni kau UMNO ni di mana orang ni bukan apa dia buat. Berjanji saja je. Gua tu gua ni kata dia kata kau nak buat kilai tu kilai kau nak kilai rumah joki tu. Adik kakak boleh tengok lah tu lah pokok dia ni. Tak ada muka lain. Hanya dia nak ngenyai ke perut dia. Bukan nak bela rakyat. Dan tu dia. Ada ketua bahagian buat rumah. Alah, lagu tu lah kau buat rumah, buat harta ya. Apa tu nak kata kau suwe. Habis penggar pun tak mudah Kau mana adik kakak kau tak ada mata lah kau lah ni. Nak gitu pula. Ni janji menipu belakang. Ya. Baik. Okey. Untuk kita semua ni jadinya kita kena berpegang kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Tu. Tu pokok Nabi pokok kau kita demi Islam kau Islam hadari mari kaki langit mana bahasa jadi cara Nabi gitu. Ada nak percaya pun kalau gitu. Setengah tak boleh pegang Islam. Tak boleh pegang Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab Islam tak beri nasib, tak beri amnat, apa. Itu perkataan apa ni perkataan orang tak yakin kepada Allah SWT, maka orang tak yakin kepada Allah Taala keluar syahadat kita. Kita ingat-ingat sikit. Okey. Itulah akhir kata dia yang nak menyeru semua sekali. Jangan tinggal Islam. Kita berjuang ke Islam bukan jual orang dok. Bukannya nak jual orang bodoh cerdik. Kalau nak bodoh kau bergerak orang bodoh ni orang tak kerti bilang lepas 10. Nak kaya ni budak ni dia menego besar. Usahawan. Awal-awal atas langit. Dia kerti kata. Jadi benda hak besar. Kalau tu. Saya buat apa ni kita berpegang. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ingat ayat tu. Tu Allah Taala pesan kita. Hendaklah kita berpegang dengan tali Allah dengan agama Allah. Marilah bergapo pun jangan terkenjuk saudara-saudara sekalian. Kita kullu nafsin za'iqatul maut. Sejak kita kena mati. Tak ada ikhlas. Kita mati je. Tak lama dah. Lebih-lebih lagi umur 60. Sampai umur 60 lebih kau adalah dekat dah. Hanya-hanya. Tak sedut itu dah weh. Tak sedut. Banyak kau ni lah itu. Aku nak mati dah. Nak makan sedap-sedap. Selama ni tak boleh makan. Nikmat yang paling besar sekali aku nak royak kepada saudara-saudara sekalian ialah kita segar. Tak sakit. Boleh pakai berlaku. Tu dia. Kalau lah orang kaya sekalipun nak royaknya kalau sekiranya kecil manis orang makan kepala kambing tak boleh. Darah tinggi kecil manis lemah jatuh. Tak ada guna. Syukur kepada Allah Taala. Dan sebab itu kita bangun tidur kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kita kena baca tu. Gitu. Okey, alhamdulillah. Itulah akhir sekali dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat undi Islam. InsyaAllah. Aku dia hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.